ready dah. Sebab apa makan dah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi sebelum saya tanya Saleh, saya nak tanya awak dulu. Intro dulu diri awak. Kita bawa kenal dulu diri awak pada saya. Silakan. Nama saya Ahmad Darwis bin Bakri dari kelas 6 Manda. Duduknya di mana? Kelantan dalam masjid Kapung Tujuh. Oh, tujuh lah. Jadi awak sebagai ketua pengawal adik. Okay, saya nak tanya awak, apa tugas ketua pengawal? Menjaga sekolah dan bertanggungjawab atas perlakuan murid-murid. Panggil awak mungkin tanggungjawab sebagai ketua pengawal tak? Mungkin apa awak rasa cabaran lah. Ataupun awak rasa tu senang agak contoh lah, sebagai contoh. Mungkin ada sayang-sayang awak tak dengar apabila awak suruh pergi beratur ke mana-mana faham. Dia kita lari sama-sama dah tapi tetap berusaha. Lagi? Jadi macam Paling terima arah kata orang. InsyaAllah. Tapi semasa awak mungkin tanggungjawab sebagai ketua pengawal, apa ni, bagaimana ataupun pengalaman awak ingat, maksudnya awak rasa benda tu sebagai awak mungkin jatuh sebagai ketua pengawal tu benda tu awak boleh ingat. Contohlah sebagai saya dulu, ni saya beri contoh lah. Contoh saya dulu sebagai ketua pengawal, mungkin saya ingat pengalaman yang paling main saya apabila guru ni beri penghormatan kepada saya. Maksudnya guru ni selalu ada bila saya susuk, saya beri guru. Awak bagi awak mana? Tanya tadi kena nama awak, lepas tu dia jawab tu. Kena tanya tadi. Ya. Jawab. Jangan beda. Beres?